Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syamimi Batrisha binti Muhammad Radwan daripada kelas Matematik 2. Pada video amali kali ini, saya akan menunjukkan cara-cara melakukan servis kilat dalam badminton. Baiklah, untuk langkah yang pertama, persediaan awal di mana saya memegang raket dengan grip backhand. Seterusnya, memegang shuttlecock menggunakan tangan kiri pada bahagian bulu dan saya berdiri di dalam kawasan servis dengan kaki dominan berada di hadapan. Seterusnya untuk langkah kedua iaitu posisi badan di mana yang pertama sekali pandangan fokus ke arah kawasan sasaran servis. Yang kedua, badan sedikit condong ke hadapan dan berat badan lebih tertumpu pada kaki hadapan. Itu langkah lakuan servis kilas yang mana langkah yang pertama ialah pegangan di mana raket dipegang rapat dengan tapak tangan iaitu backhand grip. Seterusnya, kedudukan raket. Raket diletakkan di hadapan pinggang dengan muka raket menghala ke sasaran. Pergerakan shuttlecock di mana shuttlecock dilepaskan perlahan-lahan ke arah hadapan raket. Pergerakan kilas, gunakan pergelangan tangan untuk membuat kilasan pendek ke hadapan. Pukulan, pastikan shuttlecock terkena bahagian kepala bulu dengan kawalan yang tepat. Selepas memukul, raket diikuti sedikit ke arah sasaran. Dan akhirnya, shuttle perlulah masuk ke dalam kawasan servis kanan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini.